Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Marani dan salam Maju Johor. Saya Valorano Nabiha binti Muhammad Gaddafi, lapor dari Sekolah Tun Fatimah, Johor Bahru, Johor. Dalam era globalisasi ini yang semakin pesat, ilmu dan teknologi menjadi dua elemen yang sangat penting untuk membentuk dan membantu generasi masa depan. Tetapi, persoalannya di sini, sejauh manakah generasi hari ini memanfaatkan teknologi untuk menimba ilmu? Dalam era digital masa kini, teknologi augmented reality atau lebih dikenali sebagai AR semakin mendapat tempat dalam dunia pendidikan. Teknologi ini menggabungkan dunia sebenar dengan elemen digital yang menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Dengan AR, pelajar boleh melihat model tiga dimensi seperti sistem solar atau struktur manusia secara lebih jelas, seolah-olah berada di depan mata. Ini membantu pelajar memahami sesuatu konsep dengan lebih mendalam. Saya mempunyai pengalaman menggunakan teknologi AI dalam pembelajaran selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Saya mula mengenali dunia AR apabila saya menyertai Sesma Cultural Fusion Fiesta di Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud Terengganu. Saya ditugaskan untuk membina satu pengalaman pelayaran dengan menambah elemen reka bentuk tradisional AR. Melalui projek ini, saya mula sedar bahawa AR membantu pengguna untuk memvisualisasikan sesuatu objek dengan lebih realistik dan interaktif kerana model 3D AR dapat diteroka dari pelbagai sudut dan dapat dilihat dengan lebih jelas. Dengan menggunakan konsep yang sama, saya mengimplementasikan AR dalam pembelajaran. Kini, teknologi seperti iPad bukan lagi sekadar alat hiburan, malah menjadi medium penting dalam dunia pendidikan hari ini. Dengan hanya satu peranti, pelajar mampu mengakses pelbagai sumber ilmu di hujung jari. Melalui iPad, pelajar boleh menonton video pembelajaran, membuat nota digital serta berinteraksi secara lebih kreatif dalam kelas. Ini bukan sahaja memudahkan pembelajaran, tetapi menjadikannya lebih menarik dan berkesan. Peranan jurulatih pembelajaran Apple penting kerana dapat membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Selain daripada itu, jurulatih juga dapat berkongsi pengalaman serta mewujudkan kolaborasi antara sekolah yang dapat menggalakkan penggunaan iPad di sekolah dan pembimbing murid untuk menggunakan teknologi. Alat ICT seperti komputer riba, tablet dan papan pintar membolehkan pelajar mengakses pelbagai sumber pembelajaran dengan lebih mudah dan pantas. Melalui teknologi ini, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, kreatif dan berkesan. Namun begitu, teknologi hanyalah alat. Ilmu yang sebenar terletak pada usaha, kefahaman dan penghayatan pelajar itu sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan ilmu di hati. Kesimpulannya, penggunaan teknologi dalam pendidikan mampu memberi impak yang sangat besar kepada perkembangan pelajar. Namun, tanpa ilmu sebagai panduan, teknologi tidak akan membawa makna yang sebenar. Justru, gabungan ilmu di hati dan penggunaan teknologi secara bijak mampu melahirkan generasi yang cemerlang dan berdaya saing. Saya, Valorano Nabiha binti Muhammad Gaddafi, melaporkan.